Pemberkasaan wanita, pengukuhan institusi keluarga serta memperluas akses kepada kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat negeri ini. Majlis dengan penuh rasa penghargaan menjemput YB Puan Al-Fasari ke hadapan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam kita selalu maju bersama. Terima kasih pengacara majlis dan saya berikan Puan Nana Marzuki selaku teacher kita hari ini dalam kursus pena dan pengaruh di bawah program Perantis daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Kesejahteraan Masyarakat dan puan-puan para peserta yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya kira seharian puan-puan telah belajar daripada guru kita tentang khusus tentang pena dan pengaruh ini. Dan saya kira ini sudah kohort ketiga, kohort keempat, yang mana dalam siri-siri pemerkasaan atau pemberdayaan wanita ada banyak sudut, banyak sisi yang mana kita boleh mainkan peranan. Dan salah satu adalah pengaruh melalui pena ataupun penulisan. Dan kita juga mengikuti bagaimana peranan yang telah dimainkan oleh Puan Nana Marzuki untuk mengajak kepada aliran sentris. Kita perlu kepada moderation ataupun pertengahan dalam suasana polarisasi dalam masyarakat kita terlalu ekstrim kanan dan kiri. Dan saya kira kata orang, mata pena lebih tajam daripada mata pedang, kerana pena menyebarkan idea dan idea kekal pengaruhnya selagi direncanakan. Dan kita tak rasa dah ketajaman pedang Gengis Khan sekarang, tapi kita masih membaca dan membincangkan karya Al-Ghazali yang hidup 100 tahun sebelum Gengis Khan. Dan dalam alam Melayu pula, kita ada tokoh seperti Raden Ajeng Kartini yang menulis dan menuntut wanita diberikan hak pendidikan di Indonesia. Dan tulisan beliau, mungkin ramai di kalangan kita sudah membacanya, itu yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, masih dibincangkan sehingga hari ini. Walaupun beliau telah meninggal 121 tahun yang lalu. Dan di Malaysia sendiri, kita ada Datuk Dr. Zurina Hassan, sastrawan negara wanita pertama, mana puisi beliau nantikan apabila kata-kata menjadi sebuah dosa. Bagaimana menggariskan suara wanita yang disenyapkan. Dan kita juga boleh mengubah dunia dengan pena kita. Dan kata Kartini, perempuan adalah pembawa peradaban. Maka kita perlu menyebarkan idea dan menegakkan kebenaran, membawa peradaban, dan pena adalah salah satu jalan. Dan saya kira puan-puan adalah yang bertuah boleh menuntut ilmu daripada gurunya. Dan selepas ini yang paling penting adalah praktikalitinya, melaksanakan apa sahaja ilmu yang digarap pada hari ini dan dipraktiskan dalam dunia sebenar, itu social media dan sebagainya. Cuma bila kita nak guna mata pena sebagai cara berjuang, ia perlu disertakan dengan kerajinan dan keberanian. Dan seperti apa yang telah berlaku, kita baru berbincang tadi, mantan pekerja Amish Bank yang telah diberhentikan disebabkan keberanian yang salah, kenaifan barangkali melampaui adab-adab dan garis peradaban bila mengkritik sesuatu perkara sehingga telah melampaui batas dan akhirnya menjejaskan profesionalismenya sendiri. Dan untuk kerajinan, saya kira kita perlu rajin membaca. Dan bahan-bahan yang kita dapati itu membawa kita kepada satu latihan untuk berfikir, dan menulis ini tidak boleh dipisahkan. Jadi pada saya, bermula dengan sebuah idea. Tim ni seolah kalau kita umpamakan wanita ni seperti yang boleh berbunyi, kita tak mahu menjadi tim kosong. Ketuk-ketuk bising-bising tapi tak ada bunyi ataupun isi yang keluar. Dan kita mahu diumpamakan seperti secangkir teh. Kalau cawan tu, saya ingat guru saya menyatakan kalau kita orang membaca, orang berfikir, air itu hampir penuh. Apabila ditertolak, cawan tersebut mudah tumpah kerana penuh dengan isi. We need substance.
bukan hanya nama ataupun retorik semata-mata. Jadi mulakan dengan membaca, berfikir, campakkan idea dan menulis untuk menyusun idea, baca lagi untuk mencampakkan idea. Meskipun kita ada ChatGPT, ia tetap tidak sama. Walaupun prompting tu ada kelasnya, tetapi saya kira kita perlu bermula dengan satu asas. Malah macam anak saya yang berada di Scotland, dia maklum kepada saya, lecturernya latih untuk mencabar esei yang diterbitkan oleh ChatGPT. Bukan hanya beri prompt yang mudah dan terus cedok. Bermudah-mudahan daripada teknologi hari ini. Dan kitaran inilah yang akan memastikan penulisan kita tidak palatau, tidak memandai-mandai. Dan saya kira penting untuk kita wanita mengambil daripada kata-kata Kartini. Apa katanya? Tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Katakan, aku tidak dapat melenyapkan rasa berani dengan kalimat aku mau, membuatkan kita mudah mendaki puncak gunung. Dan untuk penutup, saya kira saya ingin dedikasikan mungkin satu poem tapi dipetik dari tulisan Simon Sinek dalam salah satu bukunya bertajuk Infinite Game. Saya bacakan, saya dedikasikan untuk Poliana dan juga wanita-wanita pada hari ini untuk memilih mana satu post ataupun papan tanda yang ingin kita pilih dalam perjalanan. A signpost stands at a fork in the road. Pointing in one direction, the sign says victory. Pointing in another direction, the sign says fulfillment. We must pick a direction. Which one will we choose? We choose victory or do we choose fulfillment? If we choose the path to victory, the goal is to win. We will experience the thrill of competition as we rush toward the finish line. Crowds will gather to cheer for us, and then it's over. And everyone goes home. Hopefully we can do it again. If we choose the path to fulfillment, the journey will be long. There will be times in which we must watch our step. There will be times we can stop to enjoy the view. We keep going. Crowds gather to join us on the journey. And when our lives are over, those who join us on the path to fulfillment will keep going without us and inspire others to join them. Thank you. Terima kasih. Moga majlis ini diberkati dan dirahmati Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada YB Afai atas kata-kata sebentar tadi. Seterusnya majlis diteruskan dengan satu segmen mini podcast yang istimewa bertajuk Wanita Bicara Dunia Mendengar, yang akan menampilkan perbualan santai namun penuh inspirasi antara Yang Berhormat Puan Afai Saari dan juga Yang Berhormat Puan Nana Mazuki. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Cik Puan Mini, pengurusi majlis kita. Kita mulakan dengan podcast mini Jangan Pajak Otak. Musim ni kita dah bermula hari itu di Convention Amanah, di mana kita sembah sambutan Sedekat Amanah, di mana kita berpodcast dengan 4 orang pemimpin tertinggi Amanah bersama dengan host seorang lagi, Abang Ken dan saya. Dan hari ini kita buat sesi kedua pula, iaitu mini podcast JPO. Kita ada tetamu VIP kita, YB Anfal, seorang wanita muda yang diangkat menjadi Esko Wanita Selangor, bukan calang-calang posisinya, negeri yang paling besar dalam usaha saya. Dan saya sangat teruja dengan apa yang YB Anfal buat setakat ini di negeri Selangor bila dia adakan polisi care economy. Care economy dia sangat komprehensif, blueprint dia sangat cantik, dan saya pernah bawa YB juga dalam JPO, main JPO yang kita sekali kas dalam YouTube. Jadi hari ini guys, mini podcast untuk tuan-tuan dengar sini. Jadi kita buat podcast sama-sama, santai-santai, formal, tak formal. YB kita boleh gelak-gelak dan sebagainya, dan mereka juga ada access untuk YB later untuk bertanya soalan. Soalan pertama saya untuk YB. Kenapa politik? Kenapa tidak aktivis? Kenapa tidak jalan lain? Kenapa YB pilih memimpin melalui politik? Terima kasih Poliana dan puan-puan yang ada di live studio hari ini. Dan soalan tersebut mungkin Poliana pernah bertanya pada saya dalam rakaman
JPO sebelum ni, saya kira ada setengah orang dia antara dua, sama ada dia yang terjun ataupun dia ditolak. Saya mungkin yang kedua. Dari awal jiwa saya adalah aktivis sosial. Saya suka kepada kepimpinan mahasiswa, tarbiyah, dakwah, dan kemudian ketika 2014 ketika Langkah Kajang, dan ketika itu bapa saya mantan adun Kelang, antara dua adun PAS yang kira menyelamatkan itu Kerajaan Pakatan Rakyat 2014 bawah almarhum Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar hampir tumbang. Ketika itu kita menolak UG. Sekarang UG itu adalah pekerjaan perpaduan yang kita canangkan sekarang. Jadi ketika itu sebagai fundamentalist, saya kira saya menyokong untuk perubahan. Ada vacuum wajah Islamis di situ, di mana dia seolah-olah menjauh. Sebelum itu 2008 Pass for All yang menyebabkan kita mampu menawan dua negeri, Perak dan juga Selangor. Dan apabila menjauh, dan saya kira wajah Islamis pada PAS ketika itu mungkin sedikit terjejas, dan jambatan untuk menghubungkan antara Islam dan bukan Islam itu juga runtuh. Dan saya kira itu ada satu seruan that calling untuk saya sama-sama mengikuti di ruang itu, dan tidak boleh tidak adalah dari politik juga. Jadi itu antara sebab, dan saya kira bersama dengan Parti Amanah Negara yang dibuatkan pada 2015, dan alhamdulillah sudah 10 tahun. Mungkin ada setengah masih baru, tapi saya kira ada banyak cabaran yang perlu kita harungi, dan insyaAllah dengan rakan-rakan dengan pandangan-pandangan lain kita boleh teruskan dengan jalan politik ni untuk membina negara yang lebih baik. Terima kasih. Itu soalan pertama. Soalan kedua, YB. Selalunya bila pemimpin wanita ni penuh dengan prejudis dan stigma, kita lemah, kita cerewet, kita emosi, berdepan dengan pemain atau pemimpin politik lelaki. Boleh tak YB bagi tips bagaimana kita nak pula chauvinistik atau patriarch behavior daripada orang lelaki? Bagaimana ada pengalaman yang boleh YB kongsikan? Mungkin saya kongsikan anekdot pengalaman saya bila saya dilantik menjadi ahli majlis. Ahli majlis ini lantikan politik dalam kerajaan, 3 tier kerajaan. Kerajaan tempatan tempat ahli majlis ini adalah melalui lantikan. Jadi saya kira sebagai orang yang suka membaca, dan saya ada satu idea untuk dibawa. Bila saya lontarkan, ada ahli majlis lelaki yang macam pandang saya atas bawah. Kau nak bawa apa ni? Macam itulah, seolah-olah dia punya message dia lah, walaupun dia tak ungkapkan. Tapi saya teruskan, dan saya cadangkan, saya buat paper dan sebagainya. Dan saya kira cabaran itu real. Dia masih wujud, dia bukan tidak dinafikan, masih lagi ada dalam masyarakat kita. Tetapi untuk mengharunginya, saya kira wanita ni ada satu kekuatan. Wanita persistent, dan wanita itu adalah dua orang yang boleh melaksanakan idea-idea, bukan hanya bercakap sahaja. Tetapi dalam kita ingin menggarap dari segi kepimpinan, kita perlukan male allies, rakan-rakan lelaki yang boleh membawa idea itu. Jadi ada 2 tips. Pertama, wanita itu harus bercakap dengan bahasa lelaki. Walaupun kita perlu hormati bahawa emosi itu adalah antara kekuatan kita, tapi apabila kita bercakap dengan membawa satu idea ataupun projek itu, kita perlu bawa bahasa masa depan. Kita cadangkan dari segi faktanya, angkanya, bagaimana dia boleh dilaksanakan dengan baik. Itu pertama. Yang kedua, saya kira adalah untuk kita terus advokasi bahawa bukan hanya kalau di politik itu kita bercakap mahu 30% dan sebagainya, tapi saya melihat dalam masa 5-10 tahun ke depan ini, kita perlu lebih ramai rakan-rakan lelaki yang boleh menyokong agenda wanita ini. Jadi kita perlu dapatkan male allies tadi untuk dia boleh angkat bersama agenda wanita. Jadi mungkin lebih mencabar, tetapi saya kira tidak mustahil untuk dilaksanakan, untuk memecahkan siling kaca itu. Siling kaca.
Maka saya rasa jawapannya itu inspirational untuk kita, ya, tips-tips bagaimana nak mengendalikan tekanan-tekanan daripada pemimpin atau kolik kita yang lelaki. Soalan terakhir saya sebelum saya nak buka kepada orang lain, ya, untuk peserta-peserta untuk bertanya pada YB. Sekarang ini di luar sana ada jabatan mengatakan rakyat dah tak percaya orang politik, dah merudum kepercayaan itu sebab Sheraton Move, orang dah tengok orang politik ini lebih kurang sama dan sebagainya. Dan ada persepsi kita kena memilih the lesser evil, ya, dalam politik. YB punya pandangan, adakah itu satu benda yang bagus kepada negara, lesser evil? Padahal YB dah duduk dalam kancah politik, orang kata YB pun evil juga ke? Bagaimana pandangan YB? Saya kira mereka yang memperjuangkan politik nilai, politik khidmat ini perlu kita teruskan. Kita perlu ramaikan mereka yang boleh memperjuangkan dan mengangkat agenda politik nilai dan politik khidmat. Kerana apabila kita menjauh daripada politik hanya kerana politik is dirty, politik is evil, akhirnya kita membiarkan negara atau kekuasaan itu ditafsirkan secara salah dan Machiavelli dari apa saja cara untuk kekal berkuasa. Jadi saya kira kita harus memberikan kefahaman bahawa menilai berdasarkan fakta, menilai berdasarkan bukan hanya sentimen semata-mata, dan insya-Allah saya yakin kita boleh bergerak ke arah itu. Pun begitu dunia, trend global pun dia dah lebih kepada conservatism. Dan itu harus ditangkis kerana untuk menarik kembali gagasan ataupun kefahaman itu ke tengah sentris itu lebih mencabar. Jadi pada saya masyarakat secara umumnya harus dihidupkan dengan budaya diskurs ataupun wacana, perbincangan. Ia boleh secara kreatif di warung kopi ataupun makcik-makcik marhaban ataupun wanita-wanita zumba. Sekarang ni ada pickleball, ya. Jadi saya kira kita perlu kreatif untuk membawa turun wacana-wacana tersebut atas kapasiti dan kreativiti masing-masing supaya memecahkan bahawa politik itu suatu yang tabu ataupun akhirnya kita paling tidak boleh percaya dengan orang politik. Alhamdulillah, I love the answer. Ini dia, satu tu bukan gemuruh untuk pemimpin. Saya rasa YB Anfal, saya kata next term we need to push in parliament pula. Ya, tak boleh saja di push, she did a good job. Saya promosikan pemimpin-pemimpin berkualiti, and of course YB Anfal is top in my list. Alright, jadi kita buka wacana atau podcast kita ini kepada perempuan semua. Ini peluangnya, boleh tanya soalan, silakan, jangan malu, jangan. Saya baru dia ajar tadi, dia bicara wanita mendengar, wanita berbicara, dunia mendengar. Boleh tanya soalan, siapa nak tanya soalan? Okey, boleh bagi mic kepada Puan. Kita ada mic, boleh bagi mic, sini bagi mic. Puan Minah, right? Okey, Puan Minah, teruskan. Okay, terima kasih kepada Puan Yana Mazuki dan Assalamualaikum kepada YB Anfal. Saya nak tanya satu soalan yang relevan untuk peserta-peserta kita yang kita tadi membincangkan, dan ada antara peserta kita yang memperjuangkan apa yang YB Anfal buat dalam K ekonomi, yang berkaitan dengan akhirnya outcome dia nak, harapan dia ialah ada member of parliament yang berkaitan dengan K ekonomi. Jadi nak mengangkat martabat wanita ni sehingga kita boleh memperjuangkan supaya ada member of parliament yang memperjuangkan isu-isu wanita ni seperti mana yang dasar yang telah dibuat oleh Selangor. Jadi apa kata YB? Terima kasih. Maybe kita kumpul dan YB jawab sekali. Lagi soalan lain? Ada soalan lain? Ada kedua nak bertanya? Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya adalah, sebagai seorang ibu, bagaimanakah YB Anfal boleh membahagikan masa, dan saya juga seorang ibu yang dah lama juga berminat dan involved dalam politik. Mungkin YB Anfal boleh ceritakan
peranan YB Anfal itu sendiri sebagai seorang ibu, sebagai ahli masyarakat, sebagai seorang ahli politik itu sendiri. Dan satu lagi soalan adalah melihat pada isu kes ibu-ibu yang burn out, ada tak possibility untuk in the future kita buat satu polisi yang lebih jelas untuk membantu ibu-ibu menangani masalah mental stability, untuk mengelakkan ibu-ibu sentiasa dipersalahkan? Dia sahaja. Jawab dulu. Terima kasih. Tadi Puan Minah bertanya tentang mewujudkan satu portfolio kementerian atau menteri khusus tentang care ekonomi. Saya kira mungkin kita beri kefahaman sedikit apa itu ekonomi penjagaan ataupun care ekonomi. Dia sepatutnya tidak boleh hanya berpusat kepada menteri wanita. Dia perlu cross ministerial ataupun rentas kementerian. Kerana bila sebut penjagaan, bukan sahaja yang menjaga itu wanita ataupun yang dijaga itu wanita, tetapi semua. Bila sebut tentang penjagaan daripada childhood, daripada childcare, penjagaan kanak-kanak bila kosong sehingga 6 tahun ataupun kalau disebut sampai umur 18 tahun. Biasanya bila disebut childcare ni kosong hingga 6 tahun sebelum masuk ke alam persekolahan. Yang kedua adalah kategori warga emas, elderly care, penjagaan warga emas. Setiap daripada kita, termasuk saya, pastinya mempunyai ibu bapa, sama ada warga emas yang independent, semi-dependent ataupun dependent. Jadi akan ada fasa dalam kehidupan mereka ini perlu dijaga, sama ada dari segi kesejahteraan untuk quality life ataupun apabila mereka sakit perlu ada yang bawa ke hospital, yang berjaga dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah OKU, the person with disabilities. Mereka yang kalau learning disability ataupun physical, kalau saya visit anak-anak CP, cerebral palsy, lagi biasanya pasangan suami isteri itu salah satu mesti tak bekerja kerana perlu menjaga sepenuh masa. Jadi saya melihat penjagaan ini dia perlu rentas, bukan hanya boleh nampak urusan sosial bajikan je semua letak kat wanita. Sedangkan apabila kita sebut tentang ekonomi penjagaan, di situ ada peluang industri, bagaimana elemen teknologi. Macam kami di Kerajaan Selangor baru sahaja menandatangani MOU dengan salah satu syarikat teknologi dari Korea, Uni. Dia letak sensor di bilik air di rumah-rumah jagaan orang tua untuk mengesan sekiranya warga emas terjatuh dan mereka boleh hantar signal ataupun maklumat itu kepada sentral supaya boleh datang cegah daripada lebih parah. Jadi bila kami laksanakan Care Summit, sidang kemuncak penjagaan Selangor pada 9 hingga 11 Oktober yang lalu, kita melihat ada banyak opportunity, bukan sahaja teknologi, latihan, kursus, dan kami insyaAllah akan kerjasama dengan sign MOU juga dengan Bapenas, Badan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Mereka nak hantar untuk internship dia punya care worker di Malaysia dan balik ke Indonesia menggunakan latihan tersebut untuk dimanfaatkan di negara mereka. Jadi saya masih berpandangan dia tidak perlu dipusatkan menjadi satu kementerian khusus, tetapi perlu dilihat secara cross ministry. Sama juga macam perbincangan tentang warga emas. Kita menuju negara menua dan akhir tahun saya KPWKM akan rasmikan ataupun Kementerian Ekonomi akan rasmikan blueprint negara menua. Itu melibatkan KPKT, melibatkan Puskop, usahawan dan sebagainya. Berbalik kepada soalan Nazihah tadi tentang peranan saya sebagai politician dan juga seorang ibu, tentang burnout tadi, dia berkait dengan penjagaan tadi. Kita perlu pecahkan pemikiran bahawa peranan menjaga ni semua ibu, semua wanita. We have to redistribute the responsibilities ataupun kita kongsi semula tanggungjawab itu secara bersama. Contoh, kalau dulu apa-apa penjagaan, kalau warga emas itu semua letak kat kerajaan. Kita mahu pecahkan kerajaan dan juga sektor swasta. Bagaimana sektor swasta boleh mainkan peranan dengan polisi staff mereka, ada wujud flexible working arrangement, waktu kerja anjal ataupun cuti penjagaan, bukan MC tapi cuti menjaga. Setiap daripada pekerja sekiranya mereka perlu ambil cuti untuk menjaga bapa yang sakit, anak yang sakit ataupun keluar ke hospital, dia boleh dapat that care leave atau penjagaan cuti menjaga. Dan ada best practice
yang saya baru kembali dari Jakarta tengah hari tadi. Semalam kita pergi ke fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Mereka melaksanakan polisi ataupun forum ayah untuk advokasi peranan bapa. Dan antara best practice yang mereka belajar dari Manila, Filipina, ditetapkan setiap hari Sabtu is a Father's Day. Bukan Father's Day kita bagi hadiah dekat bapa tu, tapi hari Sabtu, setiap hari Sabtu bapa yang kena keluar bawa anak pergi park, bawa anak pergi klinik ataupun membaca buku cerita. Jadi kita pecahkan gender stereotyping bahawa tujuan menjaga, kerja menjaga ni hanya kepada wanita. Jadi dengan itu urusan penjagaan tadi, mari kita mewujudkan peluang ada nilai ekonomi di mana wanita yang sebelum ni hanya menjaga dan tiada social protection ataupun tiada safety net, jaringan keselamatan kalau dia sakit apabila umur dah meningkat, untuk emas dan sebagainya, supaya dia ada latihan dan certification bahawa tugas menjaga itu adalah satu kerja yang boleh jadikan satu profession. Dan apabila katakanlah anak dah meningkat, membesar, ibu tadi walaupun asal di seluruh rumah, dia ada satu sijil ataupun pentauliahan yang dia boleh tawarkan kepada pihak lain. Jadi saya kira berbalik kepada penjagaan tadi adalah peluang untuk kita kongsi bersama tanggungjawab lelaki dan wanita, dan juga kesihatan mental. Satu lagi adalah isu yang saya kira semua orang berbicara tentang perkara itu kerana kita dipengaruhi dengan teknologi sosial media dan bagaimana ia boleh menyebabkan kesihatan mental kita juga terjejas. Jadi saya kira ini antara yang kita bincangkan secara serius di peringkat Kerajaan Negeri Selangor, bagaimana untuk menangani isu wanita yang hanya diletakkan tugas menjaga dan akhirnya wanita itu tiada dalam radar ekonomi. Sedangkan sekiranya kita quantify, sekiranya kita ukur bagaimana sumbangan wanita yang bekerja dalam bidang penjagaan, dia boleh meningkatkan GDP atau PDNK negara kita. Jadi disebabkan itu disebutkan ekonomi penjagaan, dan dia bukan hanya dari sudut welfare ataupun kebajikan semata-mata, tetapi ada nilai ekonomi yang boleh meningkatkan nilai pada PDNK negara kita. Baik, itu dia tadi jawapannya. Soalan cara kita menginjak dekat kepada pengakhiran sesi, dia di podcast kita. Kalau boleh kita serahkan kembali. Terima kasih Wadi atas all the tips. Terasa terinspirasi ni, ramai future leaders juga, saya rasa ramai orang parti juga di sini. Bangsa-bangsa pemimpin wanita negara juga di sini. Kita boleh ikut jejak langkah Wadi. Kita boleh rasa tadi kita ada elemen ketulusan, logos, ethos, pathos. If you kaji tadi, kalau kita kaji apa yang YB cakap itu semua lengkap. Elemen itu hope, hate dan juga heart. Datanya, inspirasinya, reflectionnya dan juga harapan-harapannya dia berikan. Hopefully ramai yang ikut jejak langkah YB dan future leaders of the country, insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada aktiviti teruskan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berhormat Puan Lena Basuki dan juga Yang Berhormat Puan Anfasari atas sesi mini podcast petang tadi. Okey, kini kita telah tiba ke sesi penyampaian hadiah. Mesti ramai yang nak tahu siapakah pemenang dua game kita terbesar tadi, iaitu game Telefon Buruk dan juga game Drama Queen. Jadi untuk penyampaian hadiah yang ingin saya jemput Yang Berhormat Puan Anfasari bersama Yang Berhormat Puan Lena Basuki untuk menyampaikan hadiah. Tapi kita akan mulakan dengan pemenang bagi game Telefon Buruk. Telefon Buruk dimenangi oleh kumpulan 2. Dipersilakan dijemput wakil untuk hadapan. Kumpulan 2 yang second kat sini tadi. Kumpulan 2. Yang 1, 2, nombor 2. Untuk Telefon Buruk. Yang tangan tu tangan. Yang gerak-gerak tu kan. Okey, untuk boleh dijemput peserta. Kesemua ahli kumpulan 2 dijemput ke hadapan. Tahniah.
Okey, untuk pemenang seterusnya iaitu game Drama Queen. Pemenang kumpulan ini, sesi Drama Queen dimenangi oleh kumpulan yang mesej grupnya adalah lelaki itu berdiri lama di tepi sungai. Mari mendengarkan semula-mula tanya kepada kumpulan 4. Dipersilakan. Yang belakang macam leader kan. Hilang tiba-tiba. Diculik ke alam bunian. Okey, dan sekarang untuk permainan Kahoot. Okey, untuk pemenang ketiga kita jemput Puan Maya. Tempat kedua dimenangi oleh Puan Aisyah. Kan dah kata tak coklat. Mahal ni. Mahal tu dari kemah dia. Kemah dia datang lambat. Tak makan. Yelah tu. Dan juara untuk permainan Kahoot kita jemput Puan Pupapa. Dijemput ke hadapan. Papa mana? Papa. Comel. Papa. Comel. Papa. Sumbat. Okey, seterusnya majlis diteruskan dengan penyampaian sial penyertaan kepada semua peserta program Peratis. Dijemput para peserta untuk naik ke pentas. Kita juga menjemput yang berusaha, Encik Amirul Amin, mewakili Jabatan Pembangunan Wanita selaku pegawai pemantau program hari ini untuk turut memberikan sijil kepada para peserta hari ini. Dipersilakan. Okey, dijemput ke hadapan Puan Aira Nur binti Abu Osman. Puan Aira, Puan Atriza binti Umar, Sambunglah ni siap-siap. Puan Aziz Azlim binti Zulkifli, Dia kata kena besar tu siap-siap. Puan Halizah binti Abdullah, Puan Hashimah binti Musadi, Puan Jalwa Iyas binti Yusof, Puan Kartina binti Abdul Ghani, Nama saya dah tu KM. Puan Khadijah binti Suhul, Banyak K lepas KM.
Puan Mahfuzah binti Muhammad Zabidi. Puan Mastura binti Abdul Manaf. Puan Mahfuzah binti Muhammad Zabidi. Puan Mastura binti Abdul Manaf. Puan Maya Izar binti Khaidizar. Puan Maznah binti Muhammad. Puan Mina binti Ahmad. Puan Najia binti Ramli. Puan Nik Kartina binti Nik Iman. Puan Nur Hidayah binti Sofian. Puan Nur Wahida binti Zainuddin. Puan Nur Aini binti Mustafa. Puan Nur Suziani Azura binti Cik Rasdi. Puan Nur Zam Zarina. Puan Nur Aini Abu Bakar. Puan Nur Diana. Puan Nur Hafizah binti Zakaria. Puan Nur Wani binti Ahmad. Puan Nur Ainul Martia binti Muhammad Haki. Puan Nur Farahana Aini binti Rosli. Puan Nur Hafizah binti Syahrul. Puan Nur Hazirah binti Esahal. Puan Nur Najihah binti Muhammad. Puan Nur Zairina binti Muzaini. Puan Nura Muna binti Abdul Halim. Puan Nur Ain binti Samsudin. Puan Nurul Huda binti Abdullah. Puan Nurul Suhada binti Syukri. Puan Nurul Syahidah binti Hasan. Puan Ong Lisan. Puan Rafda binti Daud.
Puan Sasaliza binti Muhammad Sirif, Puan Syariza binti Zainuddin, Puan Siti Khadijah binti Ma'ruf, Puan Siti Nur Aisyah binti Muhammad Zin, Puan Siti Nur Basmi binti Muhammad Ma'ruf, Puan Siti Syazwani binti Muhammad Sarif, Puan Sri Diah Syaharudin, Puan Suhaidi binti Iksan, Puan Suhana Muhammad, Puan Syakira binti Azhar, Puan Sharifah Nur Aisyah binti Saidul Zaini, Puan Tania Yani, Puan Zaitun Latif, Puan Zaizah binti Zainuddin. Okey, seterusnya bagi menghargai kehadiran yang berhormat Puan Afan Sari bersama Yang Berusaha Encik Abdul Amin mewakili Jabatan Pembangunan Wanita Majlis menjemput Perdana Mazuki untuk menyampaikan token penghargaan dari pihak kami khusus Pena dan Pengaruh Wanita Berbicara Dunia Mendengar. Dipersilakan. Okey, kali ini kita tiba ke sesi bergambar beramai-ramai bersama YT Puan Afan dan juga Yang Berusaha Encik Abdul Amin dan juga Yang Berusaha Puan Mazuki. Para peserta dijemput hadir ke atas pentas. Dijemput hadir ke sini bersama sijil. Okey. Dan diminta sekiranya ada yang memakai blazer atau ada yang memakai jaket, diminta untuk buka dulu. Jadi kalau ambil gambar nanti semua cantik nampak baju. Boleh ke? Sila.
Okey, cepat korang. Balik tadi. 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Thumbs up. 1, 2, 3. Then nak freestyle? Takkan nak ikut tapi tak boleh dah macam ni. 1, 2, 3. Oh, video. Nak tengok. Wanita berbicara otak. Video korang tangkap ke depan dan tutup semua muka. Okey, saya ulang nanti bila saya baca sebut 1, 2, 3, semua kata jangan pajak otak. Okey? Okey, semua tunjuk CJ nanti Okey, 1, 2, 3. Jangan